This is very good. Siapa-siapa yang ada masalah rambut kusut ke apa, please pakai this one. Arul Putra, awak nak buat apa pula tu? Assalamualaikum. Ina bawa balik daripada ambil report card anak kat sekolah, and Ina juga baru balik daripada Eco Shop. Okay, ceritanya. So, aku tak tahulah. Okay, hari ni slow sikit budaknya. So, cikgu cakap kebanyakan hari dia pergi sekolah, dia tak ada buku. Buku dia hilang, tak ada buku. And tak tahu macam mana dia belajar. And then Ina ada juga tengok buku dia. Tapi itulah, dia macam, dia tulis tarikh je guys. And Ina decided to pergi Eco Shop untuk beli all the files. Ina nak beli all the files. So nak letak buku dia. Maybe it's a bit late for me lah, tapi better late than never kan. So Ina beli all this file dekat Eco Shop. So files ni Ina akan letak buku dia ikut mata pelajaran dia lah. So dekat ni ada, depan ni ada tulis kalau bahasa Melayu nak letak bahasa Melayu. So kat dalam ni akan ada buku latihan, buku teks bersama dengan buku tulis dia lah. Okay, so dekat sini. And then dia ada 2 zip tau, dia ada 2 compartment. Okay, so maybe kat depan ni nak boleh letak buku tulis dia ataupun kertas ke apa ke, nak tak tahu. Dan kat sini like macam the bigger. Dia ada lagi satu slot je, tapi like macam kau bayar sama RM2.60 kau boleh dapat yang ni, belilah yang ni kan, harga sama. And tak tahulah korang, setiap kali nak tengok pencil box dia, pencil box Arial akan actually tak ada apa-apa kat dalam pencil box dia. So Ina beli 8 sebab dia ada 8 mata pelajaran. So bukan semua warna sama lah sebab tak cukup kan, warna yang apa mint green ni tak cukup. So yeah. And Ina juga buy some stuff. Alright, so Ina nak tunjuk kat orang lah apa Ina beli. So yang ni Ina beli kat kedai stationery lah. Yang ni nak buat Ina punya cosplay. So for my stuff. So ni tak ada termasuk lah, ni tak ada kena-mengena. So Ina beli ni juga dekat Eco Shop, buku garis 1. Kenapa Ina beli banyak? Sebab hilang babe, Ariel hilangkan buku ni. Okay, so ni adalah untuk matematik punya. And yang ni adalah yang garis 1 punya. Okay, so dalam satu pack ni ada 4 buku. Right, so Ina beli 8. So ada 8 buku lah, ada 2 maksudnya ada 8 buku. Dengar suara aku dah tak larat dah sebenarnya, tahu tak? Okay, Ina very salute dekat ibu bapa yang ada anak autistik ataupun anak yang abnormal, you know, like how much you be patient with them. And yeah, Ina juga beli pencil box sebab pencil box Ariel pun hilang, bukan saja dia punya pencil, juga dia punya pencil box. So I have to like buy some. Ina akan beli yang macam ni lah. Ina tak nak beli yang beria-ria tu sebab Ina rasa this is more untuk letak dalam pencil box, like lagi senang. So Ina beli 3 in case hilang. Okay, so yeah. And then glue stick Ina ada beli 2 sebab yang kat rumah dah habis. Actually rumah kita orang ni dah macam stationery store. And another pemadam. Yang kita dulu satu pemadam ni 3-4 tahun tak habis. Tapi this is not about habis, this is about hilang. And yeah. Okay, file tu. And Ina juga beli some stuff. Alright. Okay, macam Ina cakap, Ina suka sangat-sangat hair mask ni. Siapa yang tak pernah beli hair mask lagi, korang boleh beli hair mask ni. It's so good. It's so good. So dia dah lain-lain lah. So yang ni adalah untuk frizzy and dry hair. And yang ni adalah untuk normal to dry hair. And yang ni adalah dry to dull hair. Actually basically semua lebih kurang sama. Sebab dia tak ada pun cakap untuk dandruff ke apa. Sebenarnya semua adalah lebih kurang sama. Cuma yang ni lah, dia ada macam ada mint sikit. Dia ada macam minty sikit. So this is very good. Siapa-siapa yang ada masalah rambut kusut ke apa, please pakai this one every time you guys basuh rambut. Trust me, it's very good. Dan sebab Ina dah pernah ada like lain-lain punya lain-lain punya hair mask before. And so bila Ina try yang tu, Ina cakap korang this is much better daripada yang mahal punya. Ina tak tahu kalau korang ada yang lagi bagus, tapi yang Ina beli yang mahal, this is better lah. Okay, and then dia punya bau pun tak menyengat hidung. And also Ina beli colour pencil for Eric and Ariel again. Okay, Ina cakap korang Ariel a bit slow.
So dia punya otak lebih kurang macam budak tadika lah. Okay, walaupun dia dah darjah 3. It's very hard to like handle him actually. Tapi alhamdulillah dia budak baik. Tu je lah. Yang tu je lah. Okay, so dia tak pengajar, dia tak biadab. Ariel is like very good boy. So this is for Eric and Ariel again. So dalam ni ada 12. Don't worry, colour dia terang. Okay, Ina dah beli banyak kali pencil colour dekat Eco Shop. Yeah, it's not as terang as Luna, but yeah, it's good enough. Okay, it's already good enough. And also ubat gigi. Okay, Pepsodent. Kenapa abang beli? Aku dah teka dah. This is not Verona, this is Pepsodent. This is under Unilever. Usually nak beli Verona. This is, I shouldn't buy this, you know. Memanglah dah terambil dah pun. And yeah, I love eyeliner like so much, so I bought like a lot. 6 pieces. It's always hilang. So this is what I should do lah. So Ina beli semalam eyeliner daripada Baron Bliss, 1.26 ringgit. So actually I can buy 10. So I buy 8. This is Eco Shop punya. This is nice as well. This is also nice. So ada yang memang nak beli dah buat stok. I don't know like where is my eyeliner go, but yeah. And this is my favorite one. Hilang, tak tahu kat mana. But Ina memang selalu letak benda ni dalam Ina punya purse. Ina suka bau yang ni. This is so nice. Dia ada 3 warna. Dia tak silap Ina, dia ada 3 bau. And then 3 memang best gila. But I love this one more. So this is nice. Oh my god, I miss this bau. Okay, nak beli yang ni. Kalau korang nak bau, macam mana bau kat Ina? Ni bau kat saya. Bau kat Ina, ni bau kat Ina. Okay, Ina ada beli hari tu another one, but I don't know where I put it. So yeah, this is good. Tak tahu macam mana nak top up. But this is nice. Next! Okay, last item. This is for my eyebrows. Okay, Ina tak cukur, Ina just kemaskan atas dan bawah sahaja. Kalau korang tengok Ina punya bulu kening still tebal. Okay, memang tebal. Ina just kemaskan sahaja. Sebab kalau korang tengok, actually Ina punya bulu kening dia bercantum dengan Ina punya rambut ni sebenarnya. Sini ada rambut sebenarnya. So Ina clearkan dekat sini. Ina clearkan kat sini, and Ina clearkan dekat bawah, and Ina clearkan dekat atas ni sahaja, kemaskan sahaja. Okay, Ina bukan like nipiskan. Okay, ya, Ina just kemaskan sahaja. Alright, so yang tu je Ina beli daripada Eco Shop. Ina tengah suruh Ariel kemas buku dia kat bawah. So thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Ina hope ada sedikit info pada korang apa yang nak beli and apa yang ada kat Eco Shop. So thank you so much. I really hope can see you guys again manage to buy. Okay, Ina dah settle dah. So semua Ina letak macam ni, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, segala macam. And yang ni adalah dia punya pencil box baru. And Ina juga belikan tadi ni kan, pencil colour dia, pencil warna dia. Mana Eric punya pencil box tadi? Suka tak? Tengok. Mama, ya, bagi Eric punya yang baru. Sebab Eric punya lama tak muat. Tapi ni nampaknya masih simpan lah. So jadi elok, okay. Eric ambil satu. Ini warna satu. Warna biru ke warna kuning. Tak lah, warna biru ke warna kuning. Betul. Boleh buka lepas tu dia letak ke sini. Boleh. Tapi Ari muat. Ya, Ari nak tengok saiz dia. Muat tak? Memang muat. Eric tak muat. Mana muat Eric? Tak muat. Tak boleh. Koyak nanti, jangan. Tak boleh. Dia memang ada bekas dia dah kan. Kenapa? Tak payah. Dia kan dah ada bekas dia. Putra, awak nak buat apa pula tu? Tak payah. Itu dah ada bekas dah kan. Itu dah ada bekas, tak payah nak buka-buka lagi dah. Dah. Okay? Dah. Dah, Ari pergi ambil tu. Yang mana tak siap kerja sekolah, buat kerja sekolah sekarang. Bye-bye semua. Bye-bye.